bukan sahaja menerangi hidup saya, selesaikan masalah hidup saya, hanya meyakinkan masa depan saya. Tadi bukan main teror. Sekarang awak keluar tiba-tiba jinak. Bukan mengadu. Kita balance macam tu. Teruklah ni. Ini sepatutnya pagi yang serius tau. Berkaitan dengan bisnes, berkaitan dengan hidup, berkaitan dengan kerja, masa depan, program sumbangan. Macam nak bantu rakyat. Apa ni? Tiba-tiba hawa dingin. Tadi korang kata nak berjaya nak makin hebat dalam hidup Sekarang semua orang selalu lupa. Itulah orang kata cinta melalaikan, perempuan melalaikan. Gurau. Habislah aku. Esok pagi aku pergi bawa dia, habislah telinga aku. Habislah. Saya rasa awak macam tu marah. Macam mana? Matilah aku esok. Nak pergi bawa dia ke tak? Ke tak payah pergilah terus. At least tak pergi tak kena marah. Kalau pergi tak diterima. Tapi boleh jumpa. Macam mana? Bawa bunga lagi. Tak mau tak payah. Esok pagi. Sejak bila esok pagi ada shoot? You didn't tell me that. Kenapa you ada shooting esok pagi? Are you coming in live or not? Are you serious, baby? You said we're going for hiking, right? Sejak whatever you said just now. I was just kidding, you know. Aish. Ya Allah Tuhanku, Kau permudahkanlah urusan aku. Kau bukakanlah hati Hawa Rizwana binti Ahmad Ridwan. Kau tenangkanlah hati dia yang tengah membara, supaya nampak seorang lelaki yang sayangi dia. Itu. Kau baik tak cukup? Ayat saya dah habis tau. Form 5 punya ayat pun sudah keluar. Jangan main-main. Awak bagi ros ke? Okeylah. Awak dimaafkan. Salah. Terima kasih memaafkan. Memang baiklah. Orang kata orang ni kalau cantik biasanya baik, mulia, penuh kasih sayang. Mungkin itu sebab Abang James tergerak hati.
Yang kerja dah bertahan. Yeay. Apa ni boxing? Tak payah boxing. Entahlah panggil aku anjing. Boxing lagi. Tapi you wanna come in live or not? So kalau kita mau masuk live, I mau tutup live sudah lo. Kalau nak masuk live, can talk for 5 minutes lah. I wanna go gym already. Dah 8:30 dah. Kon boleh? Boleh? I take my phone first kan tak? Kejap pun jadi, sabar ya. Call. Sabar, aku ambil phone sekejap. Tunggu. Ni sini tong tak? Ha? 该7点就起来，有没有去运动？啊？去啦，不要去，8个小时也好，都有运动，都有运动。先。这个不要跑了，起来。Rupanya dia ada call saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Good morning. Good morning, Encik. Apa dia? Good ke? Just got better. Pak Teh mana tu? Apa dia? Pak Teh mana marah you? He main jahat, you know. He maki-maki inside my life. He say I tipu perempuan. He say I bully perempuan, you know. Betul-betul no good lah. You rasa apa bila dia cakap tu? Apa dia? You rasa apa bila dia cakap macam tu? Rasa ini semua tak betul. Saya bukan orang macam tu. Ya. Macam saya perlu satu orang stand out untuk saya lah. So siapa orang tu? Sudi ke awak stand out untuk saya? Ya Allah. Pak Teh, mana Pak Teh ni? Sekejap, am I on speaker? Pukul dia, marah Pak dia. Teh tak maulah cakap macam tu. Pak Teh tak kenal pun kita siapa. Kan? Setakat ni saya kenal dia, tak adalah dia tipu. Dia cakap jujur, mulut dia lepas. Kadang-kadang mulut dia lepas menyakitkan hati juga. Tapi setakat ni dia tak tipu lah. Dia jujur, lebih jujur pada dia juga. Setakat ni lah Pak Teh ya. Nampak Pak Teh? Nampak ini saya punya bos suruh keluar. You jangan bully saya. Dia jaga saya tahu. Dah, saya dah bagi tahu Pak Teh dah. Pak Teh. Okey. Ya, semoga lepas Sedap jagung. sedap jagung kalau disuap oleh awak. Allah. Saya sudah beritahu Pote warning dia. Saya rasa lepas ni dia takkan kacau saya lagi. Okey, good. Ada 5,000 mata jadi saksi. Ya. So teruk lagi tak lepas kenal I?
Saya rasa teruk saya dilamun cinta selepas kenal awak. Okay, bagus. Alhamdulillah, saya bersyukur. Ya ke? Apa ya ke? Yalah. Mana ada ke? Saya tak ada kata ke. Saya kata saya bersyukur. Saya tak kata bersyukur ke. Okay, James. Hey, tomorrow morning what I pick you up? Tomorrow morning 6:30 ya. Tadi you ngata-ngata I persuade cakap tak nak pergi hiking. So, Mana ada? Astaghfirullahalazim. Daripada gila kau you dengan Nolah tu. mana ada? Daripada kau tuduh aku baik kau bunuh je lah aku. 6:30 boleh, please. Okay, boleh. 6:30. I'll wait for you in front of the house before 6:30. Okay. 谢谢老师。老师 kepala otak kau. What you know what? Kepala otak. Sorry. Saya kan belum buat. You can call me 哥哥, you can call me 宝贝, you can call me 老公, but not 老师. 可以，老师 is what you know? Yeah, 哥哥. cikgu. Boleh Bukan lah. cikgu I kadang-kadang for fun. Oh, for fun. Ajak I macam-macam. Fun things and serious things. You cakap sejak kedai I tadi cakap business serious. Lepas tu tak serius kan? Jom cakap benda serius. Saya sentiasa serius. Okay. So when you have your goals, your target, your plan of the day and then ada benda tak best jadi, how do you deal? Wah, ini macam tengah apa tahu, tengah radio era. Halo, caller siapa hari ini? Boleh tak kenalkan diri dulu? How do you deal? Untuk benda yang tak best fuck them upside down. I don't know lah, benda yang tak best I tak kisah pun. Bagi contoh lah, tadi itu orang maki-maki dalam live lah. Dia boleh je, actually boleh layan. Tapi I think maybe I'm a person with a lot of principle that I believe. Okay. That's why I don't easily get affected by orang punya mentality lah. I like emotion, yes, emotion I get affected, but principle wise, cara kerja, no. Like contoh hari itu ada satu orang lah, dia gaduh dengan saya lah, then buat saya serabut kerja. Tetapi kerja saya tetap diteruskan secara profesional. Itu. Selit. Saya bagi contoh. Saya bagi contoh. Dia tanya kan, tadi cuma nak saya jawab soalan serius. So, saya pun jawab soalan dengan serius. Macam tu. Ada banyak contoh ke? Kena bagi contoh yang tu je. Bagi contoh lah. Dah lah. Okay, have you always been a man with principles or life taught you experience Dulu, yang mengajar or you have always been like this sejak baby? you are my now baby. No, maksud saya Nggak ada. I think a man who has no principle, who has weak principles, or have the wrong principles are weak men. Maaf cakap lah, but bagi contoh lah, dulu when I was young, bila I mau pergi ngorak awet lah, dia suruh saya buat ini, saya buat ini, dia suruh saya buat itu, saya buat itu, dia suruh saya beli ini, saya beli ini, dia suruh saya beli itu, saya beli itu. And then I macam menjadi dia punya hamba abdi. Last time dia tinggalkan I, aku nangis. Nak bagi contoh, this is a serious contoh. Okay. Betul, ini bukan main-main ya. But
But sebenarnya orang yang terikut-ikut, yang terlalu semua pun okey, dia akan hilang nilai dia sebagai seorang, as a person. Dan itu perempuan pun tak minat saya lah. Dia mau barang yang saya boleh bagi saja, dia tak mau saya. Tetapi selepas beberapa orang perempuan yang di-try, yang dikenali, yang dikenali, saya sedikit demi sedikit saya faham bahawa ada prinsip itu. Saya bagi contoh lah. I minat kereta, tapi perempuan tu tak minat kereta. I sembang dengan dia, kereta ini, kereta itu. Dia kata, apa benda kereta ni? Jom lah, kita pergi makan. Padahal pergi makan meja, I suka minum kopi, tapi dia tak suka minum kopi. Macam mana? Dan susah lah mau sembang. But then, sehingga saya jumpa seorang perempuan yang suka minum chamomile tea dan americano. Dan baru dah jumpa sedikit-sedikit, baru faham, oh rupanya masing-masing pun ada minat macam tu. Then sedikit demi sedikit terbina nilai. But I think because of the different principles yang buat orang suka, so I become more and more firm with my principle. Walaupun saya tak suka hiking. Okay, so to conclude, all your principles based on your experience lah. Ya, kebanyakan So to never repeat the same mistakes. sometimes you will repeat also lah. Macam you kira lah sepatutnya jatuh cinta, tapi kita pun jatuh cinta juga. So tak boleh buat apa lah, Tuhan yang susunnya. Ish, Demi kan. Lepas tu dia nak cakap kita yang distract dia. Faham tak? Aduh, hai. Yalah, life experience. I think a lot of life experience taught me to become who I am today lah. Dulu banyak kena tipu lah, banyak kena bully, especially in the business ground lah. You don't have a choice. Kalau you dah rugi duit lah, you rugi saja, you tak boleh buat apa. Orang faham you, orang akan faham saja. Because it's a life and death situation lah. Macam tu loh. Sudah cukup serius kan? Apa dia? I'm not going to distract you anymore. So pergi exercise. Go work out. Yeah. I'll see you tomorrow before 6:30, okay? InsyaAllah. Sayang I ke tak? You doakan I'll feel a lot better soon, okay? Wait, what do you mean? Huh? What? Suka I ke tak? Kurang balik. James. Ya. Lu kata benda private tak private Oh, kan? lupa. Okay. Anyway, Okay, lah. I doakan you cepat-cepat sihat. No, I doakan you sihat serta merta supaya esok pagi kita boleh pergi hiking dengan happy sekali. Yeah, thank you everyone on TikTok. Have a good day. You too. Have a good day. You too, James. Bye. Bye-bye. Walaupun terpaksa suka hiking. Mana ada. Saya serius saja. Mana ada senyum-senyum. Kalau lelaki lah. Hey. Kawan saya cakap pagi-pagi buat air geli. Tak ada orang suruh you masuk live lah bro. I tak ada paksa you masuk live, you yang nak masuk live lah. Ya, I nak pergi gym lah.
Okey, boleh ya. Gerinya. Selamat berjim. Okey guys, 8.40 dah. 10.30 kena gerak keluar. Anyway, terima kasih semua. Emang pergi gym sudah. Terima kasih kerana layan pagi saya yang indah ini. Bermula dengan serius, di climax dengan suspense, yang berakhir dengan manis. Yang kali ini. Okey. Ya, semoga semua rajin bekerja sihat dan terus committed, and makin murah rezeki nanti. Bye bye. Have a good day. Korang pun doakan Hawa sihat tau. Ya Allah, Tuhanku, kau pulihkanlah tenaga batin, tenaga kesihatan, dan pastikan dia happy setiap hari. Hawa Rizwana binti Ahmad Ridwan. Amin. Macam tu. Okay? Dan esok kita boleh pergi hiking dengan tenang. Bye-bye.